godek-godek barang kat dalam peti. So saya ada butter dan jagung dalam tin. Yang ni ya. Ting. So kita masukkan dalam periuk atau kuali. Kita buka api. Kita masak dengan api yang perlahan. Untuk cairkan butter itu bersama jagung. Dan kemudian kita masukkan susu pekat. Wawa tak suka manis sangat, so kita agak-agak manis dia. Dan letak sikit garam. So Wawa lupa nak tunjuk garam. Okay. Lepas tu masukkan mozzarella cheese. Tapi tak banyak lah, ada sikit je tinggal. Yang penting ada. So kita cairkan bersama jagung dan susu kita tadi. Hai, dah nampak dah tarik-tarik tu kan, cheese yang dah dapat ditarik. So jadilah jagung tarik cheese. Jangan lupa untuk cuba resipi yang sangat mudah ni. Guna bahan yang ada kat dapur je. Okay, bye.